Hai, apa khabar Komang? Okey Komang, ni lah rupa bilik kita orang. Weh, Mana? Yo. Hai, apa khabar Komang? Welcome back to my channel. Untuk video kali ni special sikit. Dah dekat nak Ramadan ni kan. Kita nak review buffet Ramadan lah. Dekat satu hotel ni, dekat Puchong. So hotel nama dia Bespoke Hotel. Di Puchong. Ni rupa hotel dia. Estetik kan, cantik kan hotel dia. Dia punya restoran ni dekat atas, dekat 35. Jom kita tengok dia punya menu dia. Apa yang menarik kat sini. Let's go. Hai, Assalamualaikum. Okey, terima kasih. Okey, mari kita mulakan dengan dessert dulu. Kita punya kek ni nampak ni. Kek, lepas tu kuih muih. Nampak ni. Oi. Ni meriah. Buat sorry kacau. Oi. Oh, dia punya tart ni. Oh, tart macam menarik colour dia, colourful. Okey, sorry. Okey, settle belah sini. Dia pergi depan tak? Okey, ni area berat ni. Bahagian nasi lah. Nasi putih, nasi hujan panas bang. Ayam goreng berempah, ketam. Ada ketam masak lemak. Sedap meratah ni. Daging ala kulai kawah. Ini ikan apa? Main besar ikan lah. Ikan apa ni? Holsat baked Norwegian salmon. Dengan oyster bakar sekali. Macam-macam. Kita ambil video dekat sikit. Dia koma telur sikit. Ya Allah. Ni dia punya sayur campur. Dia punya seafood. Wow. Seafood dia, meriah. Udang dia nampak segar. Ni bahagian ni lah. Bahagian apa, lemang pun ada. Macam-macam. Lemang seronding. Ni kawasan apa nama, jeruk, rojak, ikan masin lah. Dengan kerabu. Dia kat belakang ni lagi ni. Belakang ni, jom tengok. Ni kawasan outdoor ni. Outdoor ada, meriah. Ni semua dia punya kawasan minuman lah. Dia tarik, black coffee, dia punya air buah semua kat sini lah. Lepas ni apa ni? So kambing berempah. Ni bahagian noodle. Mi udang. Mi udang. Lepas tu ayam bakar. Ni bakar-bakar station lah. Okay. Ni ayam bakar. Ayam bakar. Ni apa ni? Ikan bakar. Ikan bakar. Sate. Sate. Tu kepah pula. Oyster bakar ada dengan kerang bakar. Ni memang favourite lah. Favourite semua orang lah, kerang bakar ni. Kambing pun ada. Ni kambing bakar ni. Ni punya kawasan ni. Sos dengan tu mashed potato. And then ni sate corner. Sate corner. Ni kuah dia lah. Dekat belakang ni ada lagi makanan semua. Kita tengok apa ada kat sini. Ada ni leko, kopok leko dengan murtabak. Lepas tu pizza ni macam menarik. Pizza apa ni? Italian seafood pizza. Ya Allah. Terliur tengok apa. Okey, sebelah ni. Ni pisang goreng dengan cucur udang ini pun ada. Jangan risau. Okey, last satu lagi aku nak cover. Satu lagi. Bahagian ni, bahagian apa nama? Ais krim. Ais dengan apa tu? Ais kacang. Ni bubur pulut hitam. Okey. Pulut hitam. Nampak? Okey. Sebelah bubur pulut hitam ni pengat pisang. Tengok pengat pisang. Menarik. Semua sedap lah. Habis gemuk aku makan kat sini. Ni ais kacang. Okey, ais kacang ada ais dia. Boleh buat kat sini. Lepas tu ni budak-budak punya ni cereal. Dan last kali ni bagi ais krim. Ais krim macam-macam lah. Bukan ada Magnolia je. Ada Baskin Robin. Ais krim dia grand memang. Baskin Robin bang. Macam-macam. Aku bawa perasan memang kat sini ada photo booth. Nampak ni. Kena bergambar dalam kotak kaca ni. Macam-macam. Okey lah, setting dia simple lah. Nak bergambar ramai boleh lah dalam ni. Mari kita makan dulu. Aku start dengan menu berat dulu lah. Ni antara yang aku ambil lah, salmon lah, daging, gulai lah, ketam masak lemak lah, macam-macam.
Dia punya oyster bakar pun ada. Dia taruh cheese atas tu. Menarik. Try daging dia. Daging dengan apa nama? Nasi udang panas dia. Bismillahirrahmanirrahim. Jemput makan rumah. Lembut lagi lah. Nasi sedap. Kerabu pucuk ubi. Kerabu sedap lah. Dia rasa dia adunannya dia gaul sangat sempurna. Kerabu yang sedap. Nama layan. Macam kerabu dia ada kerabu udang, kerabu sotong, kerabu udang kan? Ni kerabu udang lah. Try udang lah. Udang pun lembut. Ya. Ni aku try oyster ni. Oyster cheese ni. Oyster cheese bakar. Dah. Rasa dia masin cheese yang dibakar tu. Layan. Salmon pada rumah. Aku siap tabur dia punya sos. Macam sos putih tu. Nama sos tak tahulah. Kita rasa tengok Salmon sedap. Elok lembutnya. Lembut, lemak. Laju nak makan. Sedap aku. Okey, kita sambung kita punya makanan. Ketam masak lemak. Masak lemak cili api ni. Rasa ketam lah, nasi dah rasa ni. Ketam sedap. Sedap kuah lemak ni. Memang lahiat dah. Aku rasa semua lauk sedap lah. Semua lauk sedap. Ini dia punya ayam goreng berempah. Ayam pun lembut. Dia suruh mula ambil ya. Aku nampak ayam permukaan luar dia macam keras tau. Bila aku potong-potong, potong macam lembut. Bila masuk dalam mulut, memang lembut lah. Okey, sedap. Ni sekian orang pula kamu. Nak makan yang daripada luar punya. Sate, ikan bakar, kambing bakar. Aku nak makan sate tu. Bismillahirrahmanirrahim. Sate dia. Kenapa lembut no? Sabar lah. Cair di mulut salahnya. Baru letak. Dah setanggal isi dia. Ni lain macam. Terusnya kambing bakar. Kambing dia. Kambing lembut. Aku rasa menu kat sini semua sedap lah. Semua okey lah menu dia. Puas hati lah. Kalau orang datang kemari aku rasa memang puas hati. Sebab menu semua best. Aku pun dah nak buntek ni. Macam benda aku makan dah. Ni aku dah makan dessert ni. Dessert kuih-kuih mu yang tak makan ni. Ni baru makan yang berat-berat je dulu. Ni kan belum ni. Lagi. Okey, terima kasih bang. Ui, panas. Kena fit tangan. Ui, cukup rasa. Kita ambil dah. Kita makan buffet ini tak kena aiskrim Baskin Robbins, memang kasar. Dua jenis aiskrim ni. Potong candy dengan vanilla caramel tak silap aku. Caramel dalam tu. Kita makan dah. Lagi tak makan aiskrim ni. Aiskrim mahir ni. Vanilla caramel sedap. Sedap tu. Baskin Robbins pula. Siap sedap lah. Oi, elok lemak manis tepung talamnya. Dia gula baka pun ada. Aku rasa overall memang menu dia sangat sedap lah. Dekat Auto Bespoke Hotel ni. Menarik menu dia. Semua sedap. Tak ada yang tadi tak sedap. Nanti aku macam dah buntek gila sekarang ni. Tak bangun tak larat lah, kekenyangan. Sebab aku rasa semua sedap, ambil lagi, sedap ambil lagi. Oi. Memang puas hati. Kalau kamu nak kemari, nak tahu dia punya detail info dan harga buffet Ramadan ni, kamu boleh refer dekat description.
di bawah video aku. Lepas tu dalam masa yang sama, Hotel Bespoke ni dia ada package juga. Package bilik. Bilik sekali dengan buffet Ramadan dengan sahur sekali. Dengan harga yang sangat berpatutan. Nanti kamu tengok jugalah dia punya detail harga dekat bawah video aku. Okey? Apapun terima kasih banyak kerana sudi nonton video aku. InsyaAllah kita jumpa lagi pada aku next video. Bye-bye, Assalamualaikum.